cerita orang lain. Ini bisik yang kau elak dari dengar. Suara yang kau sorok. Okey, kita bersambung lagi sekali dalam bab yang pertama. Belum lagi. Masih lagi dalam bab yang pertama. Cuma untuk bab yang pertama ni, untuk yang, yalah, ulasan yang pertama. Cuma saya nak kongsikan adalah berkenaan dengan pernah tak kita rasa. Bila kita hari ni saya nak cerita berkenaan dengan sebuah negara kan. Pernah tak kita rasa? Pernah tak kau rasa? Rasa apa ya? Pernah tak kita rasa kita ni bukannya tak ada negara, ada negara. Kita ada negara. Tapi kalau kita fikirkan pada hari ini, negara yang kita ada adalah seperti hilangnya sesuatu di dalamnya. Apa yang hilang? Kita ada sistem, tapi kita tak ada apa? Kita tidak ada hikmah di dalamnya. Kita ada perlembagaan. Perlembagaan pun kita tak pernah baca. Tapi kita sebut perlembagaan. Itu dah jadi apa? Dah jadi orang yang tidak ada pedoman. Ada perlembagaan tapi tidak pernah baca perlembagaan. Tapi dia minta perlembagaan itu. So kita macam umpama kita ada pemimpin. Setiap kali 5 tahun kita akan buat pilihan raya. Tetapi kita tetap masih lagi tidak berjaya memajukan, even though di dalam perlembagaan itu sendiri sudah termaktub perkara-perkara tertentu terhadap bangsa Melayu itu sendiri dalam membentuk masyarakat Melayu itu untuk terus berjaya. Bayangkanlah, dia seumpama seperti apa? Kalau kamu nak berlumba kereta, walaupun dalam cerita Too Fast Too Furious dia kata bukan keretanya, pemandunya kan. Tapi secara logikal akal kita, bila seseorang itu memandu sebuah kereta yang hebat, sudah tentu dia akan menang di pengakhirannya. Begitulah juga seperti apa yang saya sebutkan tadi. Pernah tak kau rasa? Pernah tak kita rasa bahawasanya di dalam perlembagaan, di dalam syarat itu telah ditetapkan beberapa perkara yang dapat membantu masyarakat Melayu itu sendiri untuk maju, untuk berjaya di dalam negara yang kita kata ini adalah tanah Melayu. Akan tetapi sehingga sudah 68 tahun lamanya merdeka, pada hari ini masih lagi terdapat orang Melayu yang susah. Orang Melayu yang tidak mampu untuk membantu bangsa Melayu yang lain untuk maju pula. Kita masih lagi pada hari ini bergantung kepada kaum yang lain untuk mendapatkan daripada segi modal. Malahan dari segi ekonomi pun juga kita dikuasai masih kepada kaum bukan Melayu. So, pernah tak kau rasa sepatutnya kita dah berjaya dah sekarang? Pernah tak kau rasa? Sebab apa? Ada juga masa contohlah lagi kan. Contohnya ada seseorang tu dia dulu dia tidak memegang tampuk pemerintahan tu. Pada satu ketika lah. Tetapi dengan izin Tuhan, Tuhan memberikan kepada beliau untuk menjawat jawatan tersebut. Sebab apa? Saya nak bawakan penceritaan itu. Semasa beliau tidak ada jawatan, setiap kali dia nak bercerita pasal orang yang dia nak sebut tu, dia akan sebut sepatutnya, dia kena macam ni. Sepatutnya dia kena buat macam tu. Sepatutnya, semua sepatutnya. Umpama seperti sepatut yang disebutkan oleh beliau itu, umpama dia sudah memiliki satu idea bagaimana untuk menyelesaikan ataupun untuk menambah baik apa yang kurang pada diri dia dan juga kumpulan yang beliau nak takbir tu. Akan tetapi disebabkan kerana
ramainya orang di Malaysia ini suka bersikap sedemikian, sepatutnya masa dia tidak ada apa-apa, maka pada hari ini dia bukan dia dah berjaya, tak. Dia tukar pula ayat bila dia dah pegang jawatan. Kita harus sudahnya. Hilang dah sepatut. So mungkinlah disebabkan kadang-kadang kita tidak faham dengan perkataan, ungkapan daripada maksud bahasa kita sendiri pun ia menyebabkan kita jadi keliru. So untuk tajuk yang kedua ini adalah negara tanpa jiwa, di mana penulisan yang ditulis oleh Al-Farabi itu berkenaan dengan Madinah Al-Fadilah di negara Islam kehadapannya itu pada hari inilah. So pada hari ini negara yang dimaksudkan oleh Al-Farabi itu adalah saya menjurus membawa penulisan daripada Al-Farabi itu terus ke Malaysia. Baik. So negara itu sebenarnya bukanlah sebuah mesin. Bermakna, faham tak maksud mesin? Mesin ni adalah seperti satu alat mekanikal yang bila dia boleh bergerak sama ada secara sendiri ataupun secara semi-auto ataupun manual sepenuhnya. So kita sekarang beranggapan negara kita ni adalah sebuah negara yang bergerak sendiri tanpa perlu ada orang yang menjaga, mengambil berat, menyayangi negara tersebut sesuai dengan apa yang kita mahukan. Contoh, ada satu orang usahawan ini, satu hari dia beli sebuah rumah yang amat cantik di satu tempat lah. Semua orang tertarik dengan rumah yang dia beli. Kerana sibuk atas kerja yang beliau lakukan, rumah yang cantik tadi yang beliau telah beli, selepas 6 bulan, menjadi kotor. Disebabkan beliau tidak pernah mengambil endah tentang urus takbir di rumah itu. Samalah juga di dalam negara kita. Sebuah negara yang hebat adalah alhasil daripada bukan sekadar pemimpin yang hebat, akan tetapi disebabkan juga oleh pemikiran dan juga cara hidup rakyat di dalam negara tersebut yang telah dipimpin oleh satu orang sosok tubuh, seorang pemimpin. Maka ia berjayalah. Bukan disebabkan kerana satu orang pemimpin. Tidak, mustahil untuk sebuah negara itu hanya maju dan berjaya disebabkan kerana seorang pemimpin sahaja. Tidak mahu. Sudah tentu kita akan terkait di antara seluruh rakyat di dalam sebuah negara itu yang telah dipimpin dengan keilmuan yang benar sehingga kan negara itu berjaya ditadbir dengan baik. Contoh, kalau negara A ni tak pernah ada berlaku sebarang kes rasuah. Kenapa ya? Takkanlah dia punya jawapan negara keluar dalam surat khabar, negara tersebut berada di tangga nombor 1 kerana tidak mengambil rasuah. Takkanlah berjaya tu kawan dia adalah rasuah. Sudah tentulah tidak. So, betul lah apa yang termaktub di dalam Quran iaitu berkenaan dengan cerita riba. Sudah tentu dengan pengambilan riba itu akan menyebabkan negara tersebut mundur. Tapi tidak. Disebabkan kita yang ini mahukan berlebih-lebihan daripada apa yang sepatutnya, maka kita gunakan kesempatan itu atas kuasa yang kita ada untuk kita berkuasa. Tapi pada setakat hari ini, mustahil bagi mana-mana rakyat di dalam negara Malaysia
mampu menjatuhkan seorang pemimpin yang sedang memegang tampuk pemerintahan. Tidak ada. Tak pernah lagi lah berlaku kan. Melainkan selepas mereka sudah tidak ada kepimpinan. Macam tu. So, sebuah negara ini, bila dia bukan mesin, maka dia adalah satu entiti yang hidup sebenarnya. Dia bukan mesin. Maksud, bila dia bukan mesin, maka dia adalah yang hidup. Hidup tu seperti apa? Seperti seorang manusia yang perlukan makan, yang perlukan ini, yang perlukan dijaga, yang perlu. Semua dia perlukan. Tapi berbezalah dengan sebuah negara, dia tak jelas nak makan, tapi makanan dia apa dia? Makanan dia adalah satu tindakan daripada orang-orang yang mempunyai sifat-sifat dan juga nilai moral yang baik, yang tinggi. Itu yang akan mendapatkan satu penjagaan rapi yang baik daripada seluruh rakyat di dalam negara tersebut. So dalam kitab Al-Madinah Al-Fadilah yang ditulis oleh Al-Farabi, negara yang sempurna itu menyebut bahawasanya tujuan negara adalah membantu manusia mencapai kebahagiaan yang sebenar. Tujuan negara itu, bayangkan, tujuan negara itu adalah membantu manusia mencapai kebahagiaan yang sebenar. Bagaimana maksud itu? Macam mana sebuah negara membantu manusia kebahagiaan yang sebenar? Okey, bagaimana kalau kita duduk di sebuah negara yang teruk, boleh tak kita mencapai sebuah kehidupan yang sebenar, kebahagiaan yang sebenar? Boleh dapat tak? Tapi disebabkan kita duduk di sebuah negara yang baik, maka kita merasai kebahagiaan itu yang ini. Walaupun masih lagi tidak sebenarnya, tapi kita merasailah sedikit kemakmuran itu. So, bukan kesenangan itu yang sementara. Tapi kebahagiaan, akal dan jiwa yang membawa kepada Tuhan, itulah yang akan memberikan kita mencapai kebahagiaan itu yang sebenar melalui sebuah negara tadi. Sebuah negara itu bermaksud yang memiliki keseluruhan lah. Negara itu adanya pemimpin, adanya sistem, adanya orang, semua ada. So kebahagiaan ini yang dikatakan as-sa'adah. Bukan sekadar gaji bulanan pelabur daripada luaran ataupun tol percuma. Setiap kali raya nak tol percuma. Tapi ia merupakan satu keadaan di mana manusia hidup dengan hikmah. Hikmah ni dengan kebijaksanaan, dengan adil, iaitu mau'izah, dan juga mampu mengenal makna diri mereka. Kita hanya akan mengenal makna diri kita bila kita memahami keadilan yang kita perlu capai melalui kebijaksanaan kita. Maka ia adalah berilmu lah. Mana ada orang berilmu? Orang yang tidak berilmu, masakan dia mungkin dapat mengenal diri dia? Tak mahu kan? Sebab apa saya cakap macam itu? Sebab apa? Seorang yang berilmu, kenapa pula orang yang dia tak berilmu, dia tidak boleh dapat pula kesedaran diri? Sebab apa? Nak sedar diri, kena berfikir, kena merenung, kena menilai, kena guna 3 sarana yang Tuhan bagi tu. Mata, telinga, hati. Barulah boleh mendapat kesedaran itu. Maka kalau kamu tak pernah bagi peluang kepada diri kamu untuk berfikir pada hari ini, maka kamu akan teruslah dipujuk oleh orang untuk mempercayai benda yang kamu sendiri tak tahu apa dia. Betul ke? Betul ke? Tak pernah nak tanya pun. Semua, ya dia salah, dia ni betul. Ya dia ni salah. Cuba tanya sekali kat diri kita kan. Betul ke dia ni cakap? Kalau aku nak cakap tak betul, nilailah. Barulah kita akan merasai apa yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Di dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai penjelasan, sebagai petunjuk dan juga penjelasan untuk membezakan yang hak dan batil,
agar kamu mendapat. Nanti cek. Itulah dia, supaya kita mendapat membezakan yang mana betul, yang mana tidak. Kalau kita pada hari ni kita tidak boleh membezakan, ni salah ni. Ni yang betul. Bagaimana kita nak mendapatkan satu penjelasan keputusan yang tepat? Sebab apa? Kita sudah membiasakan diri kita hampir 10 tahun, 15 tahun ikut je cakap orang. Orang cakap, inilah coklat ini boleh bagi sihat. Padahal ni lighter. Percaya sama mampu. Tak mau. Maka apa lagi? Maka dengan itu, negara itu yang dapat memberikan kebahagiaan kepada kita disebabkan, maka barulah kita pergi kepada siapa yang memimpin. Tahu kenapa kita perlu memilih pemimpin? Janganlah kita kata, kita hanya mengikut Rasulullah. Otak kamu. Datang nanti betul kata orang tu kata Rasulullah, belum tentu lagi nak ikut. Usah sembang lah. Belum lagi. Jangan usahlah sembang benda-benda yang karut-karut tu. Kenapa kita kena memilih pemimpin di negara Malaysia? Sebab apa? Disebabkan sistem pentadbiran negara itu yang harus menjadikan kita perlu memilih pemimpin. Bila salah pilih pemimpin, maka nasiblah kamu. Contoh, kita duduk di sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi yang perlu memilih pemimpin. Akan tetapi kita tak nak keluar mengundi, kita biar je. Mana tahu yang ramai-ramai yang pergi undi dekat tempat tu satu hari sebenarnya semuanya ejen Mossad.